Duit kamu murah, tahu tak? Pada bapak kau. Ini kurang ajar. Bibi ini penting. Tidak ada bibi, hidup baru. Rumah Indonesia ya. Kenapa orang Bangladesh 2 juta datang ke Malaysia? Parlemen Malaysia kembali heboh saat membahas isu tenaga kerja asing. Anggota DPR terlihat menyesal ditinggal TKI Indonesia, yang selama ini dinilai sangat penting bagi kehidupan warga Malaysia. Ia bahkan menyarankan agar perizinan dipermudah demi mendatangkan kembali TKI. Suasana rapat sempat pecah tawa saat istilah bibi dan pembantu rumah disebut. Sayangnya, Malaysia harus menerima kenyataan bahwa TKI kini sudah banyak naik kelas, berpindah ke negara seperti Jepang dan Taiwan, serta bekerja di perusahaan Indonesia yang menawarkan gaji lebih baik. Mahathir Mohamad pun menegaskan bahwa orang Melayu cenderung malas bekerja, sehingga ketergantungan pada pekerja asing tidak bisa dihindari. Kini, kehadiran pekerja Bangladesh menimbulkan masalah dan ketidaknyamanan warga lokal, membuat warga Malaysia semakin merindukan TKI Indonesia yang lebih mudah beradaptasi dan budaya yang sama. Lagi pekerja asing ini sebenarnya memang masalah ni rumit, tetapi kita boleh meredakan masalah ini jika kita pemudahkan permit bekerja, permohonan bekerja. Bagi yang ada sini parti permohonan bekerja ni, permit ni pemudahkan prosesnya. Bukan tak ada permit, tapi pemudahkan proses. Bukan nak pelonggarkan syarat, tidak juga, tapi pemudahkan proses itu. Hari ini antara pekerja asing yang di samping yang kita tahu pekerja ladang, kita dengar apa semua itu, tetapi juga yang penting juga yang juga menjejah kehidupan rakyat kita ialah bibi ini penting. Tidak ada bibi, for you and me dan si tak ada apa, anak besar, dia cucu. Tapi bagi orang itu yang membina Rumah Indonesia ya. Pembantu rumah Indonesia. Ini pembantu rumah Indonesia. Baru saya faham. Boleh tak faham bibi ya? Action. Baby, bukan baby. Bukan baby ya. Bukan baby Indonesia, ingat tak? So, sudah tentu bagi couple, family yang muda, ini penting bagi mereka. Ini boleh berlaku berbagai perkara yang masalah. Kita pemudahkan. Ini untuk rakyat. Sangat-sangat penting. Saya akui kebenaran dan kadang-kadang saya suarakan kebenaran. Saya tertanya, kenapa orang Bangladesh 2 juta datang ke Malaysia? Kenapa? Sebabnya kerana kita tak ada apa kerja. Bukan malah tak ada kerja. Saya dah minta maaf. Saya tak kata orang Melayu malas. Minta ampun. Saya minta ampun, minta maaf. Apakah keadaan bertukar? Tak ada. Diteruskan lagi. Orang Bangladesh ada. Orang Cina dulu tak ada di Malaysia. Kalau datang ke Malaysia, dia jadi nyonya dan bapa, pakai baju kebaya, pakai sarung. Itu nyonya. Yang lelaki pakai piktik, baju piktik. Dulu lah orang zaman ini tak tahu. Zaman saya, masa saya kecil, masih ada 2 orang ada pikir. Itu orang itu bila duduk di Malaysia bertutur kata dalam bahasa Melayu, tak boleh cakap Cina lagi. Tetapi sekarang ini kita orang yang bukan tak sikit pun kait diri mereka dengan mereka untuk cari kekayaan, tetapi masih kait diri mereka dengan negara mereka. Dia cakap besar. Saya tak kawin ini panggil 9 kali dah. Ada gaya macam-macam. Apa? Saya tak tahu. Pasal saya
saya jawablah ini penghargaan itu apa? Permohonan adalah berdasarkan kepada pekerja asing daripada 15 negara sumber. Kelulusan yang diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia untuk kota pekerja asing adalah berdasarkan kepada sektor pekerjaan yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing. Kelulusan kota tidak berdasarkan kepada kewarganegara pekerja asing. Selepas majikan mendapat kelulusan kota pekerja asing daripada Kementerian Sumber Manusia dan setelah membuat pembayaran levy kepada pekerja asing di Jabatan Imigresen Malaysia, maka majikan boleh menentukan pekerja asing dari negara sumber yang ingin mereka gajikan. Tidak nampak sebenarnya yang negara kita ini hanya menerima pekerja daripada Bangladesh, Pakistan. Kan? Indonesia jarang lah. Kan? Sebenarnya sebelum COVID itu kita ada 1.1 juta tenaga kerja Indonesia yang dianggarkan parti pula, maksudnya tanpa izin daripada Indonesia lebih kurang 1.5 juta sebelum COVID. Selepas COVID kita kehilangan separuh kedua-dua. Yang izin pun kita kehilangan separuh, 500 juta, 500,000 lebih. Yang tanpa izin pun kita hilang separuh. Memang kita nampak benda tu baguslah kan, kurang tenaga kerja asing. Tapi kita tak tahu negara kita ni tetap memerlukan tenaga kerja asing. Faham tak? Negara kita ni tetap memerlukan 2.5 juta tenaga kerja asing. So bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita terima daripada negara mana? 2.5 tu tetap kita kena isi. Faham tak maksud aku? 2.5 juta tenaga kerja asing dalam negara Malaysia ni yang diperlukan tetap perlu diisi. Majikan tetap perlukan, tetap akan panggil masuk. So kita akan terima pekerja asing daripada Bangladesh, bukan lagi negara Indonesia. Kat situ yang masalah dia kan. Tidak akan jadi Bangladesh. Nasib lah kan. So inilah situasi yang berlaku sekarang ni. Memang kita nampak lah yang negara kita ni dah dipenuhi oleh pekerja asing daripada Bangladesh. Sebenarnya tak ada masalah pun, mana-mana negara pun dia pun nak menguruskan berbeza lah kan. Bagi aku, kalau macam aku pernah lah aku mengurus mereka ni kan. Lebih mudah pekerja Indonesia lah sebab dia faham, dia mudah nak komunikasi dengan orang berbanding kerja daripada Bangladesh lah, Pakistan ni susah nak komunikasi. Kita nak guide dia orang ni, nak ajar dia orang susah, lambat sikit untuk mereka belajar, terutama nak melibatkan sektor pekerjaan ni yang korang nampak ni lah, pembinaan okay? Sebab mereka bukan datang daripada negara sana tu, negara sumber dia orang tu ada yang tak pernah bekerja pun, ada tak pernah bekerja pun dalam sektor tu, tiba-tiba datang sini pegang benda-benda macam tu. So kita nak kena ajar dia. Bila tak faham cakap Melayu, cakap Malaysia, susah lah kita nak ajar. So dia akan timbul benda-benda macam tu lah kan. Sekarang untuk kita berkomunikasi, nak menguruskan mereka jadi pekerja susah kan. Timbul masalah macam tu. Tak ada masalah pun pekerja asing daripada negara mana pun, tapi majoriti majikan memilih tenaga kerja asing daripada Indonesia sebab mudah. Kau nak bagi arahan mudah, kau keluarkan arahan pun dia orang boleh baca, boleh faham. Tiba kau keluar arahan dekat keluarga daripada Bangladesh ni, mampu tak kerti nak baca betul? Susah betul. Susah. So sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Okay. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu, tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak klaim Selayang, diorang punya lah. Diorang nak klaim Sungai Buloh, diorang punya lah. Lepas tu diorang tak boleh menghakikat. Diorang langgar undang-undang, berniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati, ganggu-ganggu orang tempatan kat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuat rakyat marah. Kalau orang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam, mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing
Situasi ini menjadi refleksi bagi Malaysia bahwa TKI Indonesia bukan sekadar pekerja, tapi sudah menjadi bagian penting kehidupan mereka.